duit pelang ataupun duit palsu duduk ngebok pula di kawasan tani sana. Jadi sana kita dapat berita hari ni sana daripada tuai kedai Kak Dah Kepuk Krop sana. Dia pun mari beri peringatan lah kepada kita semua. Bila kita jual tu tengok molek luka mari orang beli mari tu cek molek kata duit tu duit palsu atau duit pelang sana. Dulu tu kita duk dengar berita ni duit 1000 kebanyakan sana, tapi di hari ni sana dia kata dalam kedai dia tu sana duit 500. Duit 500 ada orang beli tu dia kata umur lebih kurang 25 sampai 27. Orang Tino sana. Mari beli kepuk tu 20 kok ya, lepas tu dia pun tambah lah sana dah. Dia pun tambah seperti biasa lah 500 tambah 400. Taruh tu lah sana. Tapi bila cek mari belakang dah sana dapat kata duit 500 tu nampak lain sana. Duit palsu lah, duit pelang lah sana. Jadi saya mana duduk di kawasan Taning ataupun duduk kawasan mana saja pun loan ni sana kita kena ingat benar berkenaan dengan duit pelang ataupun duit palsu sana, sebab kata boleh jadi setekik ataupun ekonomi loan itu nampak tak erok sana. Boleh jadi demo pun bidak giwak diri, tapi nak tu kalau buat macam tu salah dengan undang-undang sana. Kena berguk jugalah, salah yang sangat besar juga sana. Jadi saya mana hok duk main macam ni kita bakal berhenti sana. Sekadar sana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.